Okey, hari ni 11 bulan Ayah baru free. Sorry kalau video ni dia skip. Sebab biasa buat motor part time je bos. Okey. Ni saya nak review sikit untuk pemula-pemula lah yang nak menggunakan carburetor NSR PE28 ni. Ni jangan tersilap ini dia punya lubang untuk tuti. Kena betul-betul tutup, kena betul-betul kejap. Kalau ni tutup tak kejap, memang dia idling dia memang takkan dapat lah. Macam ni. Macam ni saya dah tak pakai dah lah. Saya direct minyak pergi terus ke carburetor. Dalam minyak ni dia dah ada satu stick kecil untuk filter. Jadi kita pakai tu. Tapi kalau tambah filter lain pun tak ada masalah. Jadi macam biasalah. Lampung adjust sikit, pilot main jet. Tengok kalau macam atas sebu kan, asap hitam keluar, kecilkan main jet. Kalau setting bawah tak jumpa, ni satu pusingan hingga 1.5 pusingan tak jumpa, kena besarkan pilot, lebih kurang gitu lah. Okey ni settle. Boleh tengok saya nak start pun boleh. Ini kira alhamdulillah lah dah lawas sikit. Jadi okey jom kita setting lah, tune ngam-ngam. Wilayah atas highway poket pun dah kecilkan dah 32, 14. Jadi okey pasang converset, boleh jajan je. Alright.